apa pandangan yang lebih kuat tentang memelihara janggut? Hari ini ada apa nama pameran pertanian di Negeri Sembilan. Pokok pun orang tanam, janggut pergi kat dia bukan nak kena tanam. Orang lelaki bagi dia janggut lah tuan-tuan, sunnah. Saya tak mau nak bincangkan panjang sunnah ni dengan berbagai khilaf ulama, tapi saya kira sepatutnya lah, kerana ada qaul yang mewajibkan janggut ni. Bukan kita nak kena pergi beli baju janggut aku ni, tak ada. Biar ambil dia tumbuh, boleh pahala saja lah. Dapatlah membezakan antara wajah kita dengan wajah isteri kita. Ya. Subhanalladzi zayyana ar-rijalu bil-liha, kata Aisyah. Maha suci Tuhan yang menghiaskan lelaki dengan janggut. Cantik orang tengok. Sebab tu kita bila bakat buang janggut hai-hai banyak sangat. Janggut sifat janggut. Nampak pun handsome lah, tanya orang perempuan. Cukup sampai habis. Cukup hari ni tak apa lah. Polis kita tak boleh simpan janggut. Saya baru ni pergi operasi tentera di Sempadan, Sarawak dengan Indonesia, ikut Tengku Raja Muda. Boleh. Dah pakai loring suruh cukup janggut pula, kacau kata. Dia tu. Lepas tu kenal tu kata mufti dikecualikan sebaik. Yang lain dia pergi cukup, saya tak puas hati, dia biar ambil. Awak kalau janggut panjang tembak tak apa kena lah. Lindung janggut. Ya, orang nampak lelaki dia ni. Sunnah. Banyak kita hari-hari dapat pahala kerana ada janggut dah. Bukan duk fikir ni ubat janggut kau lah. Tak ada. Bangkit bagi kerana lillahi ta'ala simpan. Ya. Tuan-tuan simpanlah, mudah-mudahan ada janggut besar sikit lah. Payah tak apa, payah kemudian. Terima kasih Pak yang melawak, yang minta maaf banyak tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala rahmati. Tuan-tuan boleh layari laman web saya di rmaza.com, di rmaza.com, dan insyaAllah mudah-mudahan saya jawab juga soalan di situ sekarang secara bertulis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.